Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah, kita mulakan dengan bacaan doa dulu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Kisah yang pertama ni datang daripada Azlan, seorang supervisor syarikat logistik yang ditugaskan buat pemeriksaan di sebuah gudang lama. Dan apa yang berlaku pada malam tu memang buat dia serik nak jejakkan kaki ke situ lagi. Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azlan, umur 35 tahun. Dan saya ni kerja sebagai supervisor dekat satu syarikat logistik dekat Ipoh. Cerita ni jadi masa saya kena buat stok check bang dekat gudang lama syarikat tu. Dan untuk pengetahuan sahabat semualah, gudang ni sebenarnya memang dah lama sangat tak digunakan. Cuma kadang-kadang je lah ada staff masuk macam saya ni lah, nak buat stok check ke, nak kemas-kemas apa yang patut ke dalam tu. So, nak dijadikan cerita lah bang, malam tu saya seorang je yang pergi tau. Sebab ini pun bos yang suruh. Kalau tidak bang, memang taklah saya nak masuk situ bang. Dan saya nak masuk kawasan gudang tu lebih kurang dalam pukul 10.30 malam tau gitu. Dan waktu tu kalau siang bang memang tak sempat lah kita. Sebab kerja dekat luar tu pun dah memang berlambak kan. Memang tak sempat bang kalau siang. Itu yang masuk malam tu. Okey, pendengar semua bayangkanlah kawasan tu kalau waktu malam memang sunyi sangat-sangat. Lampu jalan pun tak semua menyala. Dengan gudang tu pula penuh debu, bau hapak. Yelah, benda yang dah lama tak buka kan. Biasalah macam tu. Bila saya buka pintu besar tu, tengok kat dalam tu pun dah seram bang. Dan saya pun jalan lah. Saya jalan masuk dalam tu. Mula-mula tu okey je bang. Tapi lepas lebih kurang 15 minit saya kat dalam tu, tiba-tiba saya dengar bunyi tapak kaki bang berlari-lari dekat atas bumbung gudang tu. Saya pandang ke atas bang, memang tak nampak apalah. Oi, masa ni kita dah meremang dah. Tapi saya kuatkan juga semangat sebab fikir aku cepat habiskan kerja ni, cepatlah boleh balik. Dan saya terus jalan ke rak yang paling hujung sekali sebab nak kira stok kat situ kan. Tiba-tiba je bang, lampu suluh saya jadi malam. Orang semua boleh bayangkan tak suasana tu? Dan masa ni lah saya nampak susuk tubuh kecil bang tengah duduk mencangkung atas rak kayu hujung gudang tu. Saya Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Saya ingatkan anak kucing ke apa bang. Tapi bila saya suluh tengok betul-betul, saya dah Allahu Akbar. Ya Allah bang, rupa dia macam budak kecil bang. Saya terus meremang, seram sejuk ni. Tapi saya tegur lah, Dek, mak ayah awak mana ni? Awak buat apa kat sini? Dia tak respon bang, dia tak jawab pun. Langsung dia tak bergerak pun. Kita ni dah telan naik Leo dah bang. Saya terus undur ke belakang.
Dan tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nampak bang, rak kayu tu bergegar-gegar. Dan saya pandang lagi sekali, budak tu dah hilang bang. Saya dah rasa macam nak hitam dah bang masa tu. Takut sangat. Terus saya lari keluar gudang. Pintu pun saya tak kunci. Apa pun saya biarkan macam tu je tengah-tengah. Balik rumah malam tu saya susah sangat nak tidur. Dan pasal benda ni lah bang, sampai sekarang bang, saya tak pernah lagi jejak kaki kat gudang tu. Memang takut bang, trauma saya dibuatnya. Dan itu je lah bang, kisah pengalaman saya dulu. Dan itulah dia ya. Kalau kita kerja malam-malam ni dekat tempat yang sunyi je lah, macam dalam gudang lama-lama ni kan, jangan lupa baca doa. Dan paling penting sekali, solat jangan tinggal. Sebab kadang-kadang tempat yang macam tu memang kita nampak kosong, tapi dalam tu ada penghuninya. Sekian. Dan inilah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Menarik tak menarik? Kisah pasal seorang sahabat kita yang kena masuk dalam stor gudang lama untuk nak kira stok katanya kan. Itulah, bosnya pun tak patut. Patutnya bagilah berdua ke bertiga ke buat kerja tu. Ni tak, seorang juga ke dia. Memang kalau abang pengsan juga nak buat tu kan. Okeylah, abang KSM nak ucapkan ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudi join sahabat kisah seram Malaysia ya. Terima kasih banyak-banyak sudi support abang. Dan pada sahabat-sahabat yang belum join tu, join lah kan. Benda orang kata korang ada kelebihan tau. Boleh tengok video yang banyak-banyak abang dah buat, yang korang yang tak boleh tengok lagi. Korang boleh tengok video-video yang lucu. Contohnya kan, kalau ada video KSM kan, ada tulis kat bawah tu members only kan. Itulah, korang boleh tengok semua video-video tu. Kan, itulah dia ya. Okey, dan juga abang KSM, pada sahabat-sahabat yang mana ada kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang menarik tu, mohon sharekan lah. Nanti kita boleh ceritakan kisah anda dekat sini. Boleh layan sama-sama kan. Okey, untuk kisah yang seterusnya. Kisah yang seterusnya ni datang daripada Haziq, seorang pelajar politeknik yang balik lewat. Nak tahu apa yang jadi malam tu? Jom kita teruskan dengan kisah dari Haziq. Untuk kisah yang kedua ni datang daripada Haziq, seorang pelajar politeknik yang balik lewat dan dia terpaksa guna jejantas untuk balik ke rumah. Dan apa yang dia lalui malam tu sampai sekarang buatkan dia serik. Dan kalau anda semua dah bersedia nak tahu cerita Haziq macam mana, jom kita mulakan. Assalamualaikum abang KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haziq bang. Umur saya baru 19 tahun bang. Saya ni belajar dekat Politeknik area Seremban. Dan cerita ni jadi 2 bulan lepas, waktu saya baru habis kelas malam. Dan biasanya kan bang, saya balik naik motor. Tapi itulah dia, benda nak jadi kan. Malam tu saya terpaksa naik komuter tau. Motor saya rosak bang, itu yang naik komuter tu. So lepas dia saya turun dekat stesen Sungai Gadut tu, saya kena lintas jalan besar. Kena guna jejantas dekat situ lah kan. Dan korang bayangkanlah,
Waktu tu dah dekat-dekat pukul 11 malam tau. Kawasan keliling tu sunyi sangat. Lampu jejantas tu bukannya semua menyala. Dan masa tu kan bang, saya seorang-seorang je lah jalan kan. Kat situ memang tak ada orang langsung tau. Tengah saya naik tangga jejantas tu, orang semua bayangkanlah, boleh pula saya dengar bunyi tapak kaki berlari-lari dekat atas tu. Dia bunyinya tu macam ada orang main kejar-kejar, macam ada orang berlari-lari kat atas kan. Tong 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 macam tu. Mula-mula saya fikir, yelah mungkin ada budak lah tengah main-main ke apa kat atas. Tapi yang pelik bang, bila saya naik sampai ke atas, tengok atas tu memang tak nampak sesiapa pun bang. Kosong. Saya macam, apa yang aku dengar kan? Tapi saya tak takut lagi bang masa ni. Saya cuma macam pelik je lah. Saya terus jalan Tapi dalam hati ni dah mula rasa semacam dah. Bila saya jalan kan, dah nak dekat sampai hujung jejantas tu, saya nampak kelibat budak kecil bang tengah berdiri dekat tepi tu, dengan rambut dia panjang kan, tutup muka, baju lusuh kan, dan nampak gaya macam budak perempuan lah. Saya berhenti kan, tengok betul-betul. Hey, ni orang ke apa ni? Mana bapak dia ni Astaghfirullahaladzim. Bang, saya bayangkan macam ni masa tu saya berdiri tau. Saya berdiri pandang ke depan. Budak tu ada dekat hujung koridor, hujung jejantas tu. Saya tengah pandang tu, tiba-tiba saya dengar suara ketawa bang kat telinga saya, kat sebelah saya. Oh, masa tu berderau bang saya. Suara macam suara perempuan kan. Padahal saya tengok sebelah, tak ada sesiapa pun. Oh, meremang bang satu badan. Dan bila saya tengok sebelah kan, saya pandang balik ke depan, kelibat budak tu dah tak ada bang. Oh bang, masa ni saya dah Astaghfirullahaladzim, jantung rasa macam nak pecah kan. Oh, bersalah saya masa tu tau. Nak balik ni, saya nak kena turun tangga tu. Kalau tak balik macam mana pula kan. Last saya nekat je bang. Saya cakap dalam hati, ni karang kalau aku turun ni karang, kau ada kat tangga tu, memang aku terajang aja kan. Tak kira lah hantu ke bukan kan. So dengan lafaz bismillah kan, saya terus lari bang. Lari turun jejantas tu. Dan lepas tu saya terus berlari sampai ke jalan besar tau. Dan itulah bang pengalaman yang memang saya tak boleh lupa. Sejak malam tu, saya memang tak berani dah nak balik lewat. Nak pula kalau lalu jejantas tu, memang tidak lah bang. Bukan setakat jejantas tu je, mana-mana jejantas saya memang tak nak naik dah. Dan itulah bang kisah saya ni. Dan itulah dia kisah kita yang kedua pada hari ni seram weh. Abang dapat bayangkan sebab kita pun pernah guna jejantas juga dulu. Itulah dia kan. Kadang-kadang tempat yang nampak biasa pada waktu siang boleh jadi tempat yang paling seram bila malam menjelma. Dan kalau terpaksa jalan seorang-seorang waktu malam tu, jangan lupalah bacalah doa dan hati-hatilah, sebab bukan semua yang kita nampak tu manusia. Sekian. Dan inilah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Menarik tak menarik? Kisah daripada seorang sahabat yang menceritakan pengalaman gunakan jejantas. Siapa antara kita yang pernah gunakan jejantas ataupun yang selalu mungkin balik kerja hari-hari lalu juga guna jejantas? Mungkin korang dapat bayangkan feel cerita ni macam mana. Kalau abang dulu pernah guna kan, jadi seram. Nak pula kalau tengah-tengah malam, mana je ada orang kat atas tu kan. Itulah dia kisah kita yang kedua ni Okey, untuk kisah yang seterusnya macam semalam kan abang dah cerita kan, kisah Shaina ni part 1.
Untuk hari ni kita akan teruskan dengan kisah daripada Shaina ni, part yang kedua pula. Nak tahu apa yang jadi? Jom kita teruskan. Kisah yang kedua ni datangnya daripada Shaina. Berlaku waktu bulan puasa, masa semua pelajar tengah sibuk study untuk final exam. Tapi malam tu ada sesuatu yang datang menumpang. Dan gangguan kali ni bukan seorang je yang kena, ramai yang kena tau. Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shaina bang. Cerita yang semalam tu kan, sebenarnya masih lagi ada banyak yang saya nak ceritakan. Tapi kali ni saya nak ceritakan kisah dekat universiti lama tu. Dan cerita kali ni berlaku pada masa bulan Ramadan. Waktu tu kan bang, semua orang memang tengah struggle. Yelah, nak dekat final exam kan, semua orang memang sibuk study je lah. So sama jugalah, saya, roommate saya Aisyah dan beberapa orang kawan pun sama-samalah buat study group dekat dalam bilik. Dan untuk pengetahuan pendengar semualah, bilik kami ni dia ada 2 pintu tau. Satu pintu yang depan, pintu yang masuk biasa tu kan, daripada koridor nak masuk ke dalam. Dan satu lagi tu pintu ke koridor luar, yang boleh kita jemurkan baju apa semua. Pintu ni menghadap ke padang hoki. So bilik asrama kami ni kan bang, bila malam memang panas sangat tau kan. Jadi biasanya bila kita orang buat study group kan, nak pula ramai-ramai dalam tu berkumpul, memang panas sangat lah. Jadi apa yang kita orang buat? Kita orang bila buat macam tu, kita orang akan buka pintu yang menghadap ke padang hoki tu. Kita akan buka luas-luas tau, biarlah angin boleh masuk. So kat situlah silapnya bang. Nak dijadikan cerita kan, malam tu kan, kira-kira pukul 12.30 malam. Semua orang pun yelah, dah sepanjang malam kita orang study kan, masing-masing pun dah mula penat, dah mengantuk dah. Dan tiba-tiba bang, masa tengah menguap ni kan, tiba-tiba angin sejuk tau, sejuk sangat masuk dalam bilik. Dan yang tak bestnya, dia punya sejuk tu lain macam bang. Bukan rasa macam angin malam, tapi dia punya sejuk tu macam angin aircon tau. Masa ni saya dah pelik dah, tapi saya diam je. Sebab biasanya bilik saya tu tak pernah pun rasa sejuk sampai macam tu. Jadi saya panggil Aisyah. Aisyah, weh, kau tutuplah pintu tu Aisyah. Dah pukul berapa dah ni? Kau ni tutuplah kejap. Kau ni, kenapa kau ni? Biarlah, kan sejuk ni. Kawan-kawan Aisyah pun masuk line lah. Dah weh, tutuplah pintu tu Aisyah. Aku dah rasa lain macam dah Syah. Jadi bila kawan dia dah kata gitu, si Aisyah ni pun terus kan, dia bangun nak tutup pintu koridor tu kan, dia tutup. Dan lepas pintu tertutup je bang, saya terus rasa mengantuk sangat bang. Saya memang dah tak ingat apa tau. Tahu-tahu je saya dah terlelap dah. Cerita ni jadi esok pagi tau. Yang saya tahu pasal benda ni esok paginya. Keesokan paginya tu, kawan-kawan saya ni diorang ceritalah balik pasal benda ni dekat saya. Katanya bang, malam tu lepas saya tidur je, tiba-tiba diorang kena ganggu bang. Diorang dengar pintu balkoni tu kena ketuk. Dan bukan sekali, berkali-kali benda tu ketuk. Gang. Dan lepas tu
diorang dengar ada bunyi guli dekat atas siling lah, keletang. Padahal tingkat atas masa tu tak ada student pun duduk lagi tau. Dan masa tu lah ada seorang kawan ni, dia perasan nampak satu lembaga besar, tinggi, berdiri dekat pintu bilik. Pintu yang menghadap ke hoki tu kan, padang hoki tu. Kat situ bang dia berdiri. Weh, apa tu weh? Apa tu? Dah nampak macam tu kan. Terus masing-masing dah menggigil bang. Siap ada yang menangis dalam masa tu. Nasib baiklah benda tu tak lama. Dan lepas diorang dah ramai-ramai berkumpul kan, diorang baca ayat kursi kuat-kuat, dia tu terus hilang bang. Perlahan hilang je. Dan itulah kan, bila dah jadi macam tu, terus saya sekolahkan diorang. Itulah korang. Aku dah cakap dah, korang tak nak dengar kan. Selalulah duduk dalam bilik aku bising-bising, gelak-gelak, terbahak-bahak. Padan muka kau. Lain kali aku dah pesan semalam suruh tutup pintu, kau tak nak kan. Lain kali kau duduk dalam bilik ni malam dalam pukul 12 tu tutup lah. Janganlah biar terbuka aja. Kita ni perempuan. Dan sampai sekarang bang, kami semua masih ingat kejadian tu. Dan kalau pada sahabat-sahabat lah ada yang suka study malam-malam, janganlah berani sangat buka tingkap besar-besar. Konon-konon nak angin segar lah kan. Tapi nanti lain pula yang sampai. Dan itu je lah bang, kisah pengalaman saya. Sekian. Sekali syair. Syair baca. Apa dia kata? Al-Kisah. Tayyib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah. Tayyib. Sang kancil datang ramai-ramai menghadap ke bawah dunia yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? Kita. Tak tahu baca aku mengarut. Tengok aku baca. Kau tahu baca ya? Sangatlah. Dekatlah sikit. Yang tu balik-balik. Yang kecil dah. Haja mata aku ketinggalan dah. Pasal sudah dah. Kau ni memang buta huruf. Kau tengok aku. Kau tahulah. Dia tulis Arab. Ni Arab baca dah kami nak arti lah. Cuma kau baca. Kau baca ya. Wal fadang fasirun ta'adudil pokok kayu panas utariku. Ya berakku. Padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Wal kurma. Apa dah buat kurma? Kau tahu aja. Itu bunyinya kurma. Wal kurma nak buka puasa kehabisan lagi. Apa dia? Buah kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Sambung. Pandungil kiri kanan ni. Apa dah ni? Pandang kiri kanan. Wal sakibahi tumpuk tai unta. Apa dah pakai tai unta pula? Unta kayu dan korang. Ini sistem promo. Dan inilah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah yang Abang KSM sampaikan. Baiklah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau tadi tu Abang ada tersilap kata ataupun ada terkasar bahasa. Harap sahabat semua dapat maafkan Abang. Mana yang belum like tu, mana yang belum subscribe, tekanlah button yang mana patut tu dulu kan. Supportlah sikit channel kita ni dek kan. Kita kan geng. So dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pukul 1 petang, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.